Okey, untuk Abang Ipul Abang Ipul tanya Kimi boleh tak buat video sekiranya kita pakai Proton S70, kita nak double park dan biar gear N. Boleh ke? Okey, jom Kimi tunjuk untuk pengguna Proton S70 sekiranya. Okey, untuk pengguna Proton S70 kita dah start kereta, kita masuk gear D, kita release handbrake, betul? Okey, seperti yang anda nampak, gear D, handbrake pun kita dah turun. Sekarang ni kita pergi ke gear N dan kita terus mati enjin. Apa akan jadi? Jawapan dia adalah handbrake kereta anda akan automatik naik. Nampak? Gear P dia dah naik lah. Jadi pengguna Proton S70, anda tak boleh double park. Even anda dah masukkan dekat gear N, anda mati enjin, automatik handbrake akan naik. So solution apa? Anda kena tinggalkan nombor telefon sekiranya anda double park. Jadi harap video yang Kimi up ni membantu abang lah. Sekiranya abang nak tinggalkan kereta untuk GN, okey? Sekiranya jelas, mintalah abang komen jelas, abang like dan abang share lah video Kimi. Dan save lah video ni untuk mana tahu reference seterusnya. Jadi guys, siapa nak beli kereta Proton, bolehlah contact Kimi. Submit loan dengan Kimi. Mari Kimi bantu supaya loan anda lulus dan anda dapat kereta dengan cepat. Sampai sini saja video Kimi. Kita jumpa next video guys. Assalamualaikum.